Ketua Pemuda Amanah Perlis umum keluar parti. Ketua Pemuda Amanah Perlis mengumumkan telah keluar dari parti. Kejap. Okey. Right. So Ketua Pemuda Amanah Perlis telah pun mengumumkan beliau telah keluar daripada parti. Dan hari ini tuan-tuan, sebelum tu thank you yang hadir. Terima kasih yang bersama dengan kita. Saya cuba nak betulkan dulu sistem ni, apa pasal jadi macam ni. Okey, saya baca tuan-tuan. Ketua Pemuda Amanah Perlis umum keluar parti. Ketua Pemuda Amanah Perlis Dr. Ahmad Fazil Muhammad mengumumkan untuk meninggalkan parti itu sekaligus melepaskan semua jawatan yang disandang oleh beliau. Dia berkata langkah tersebut dibuat selepas melalui pertimbangan yang disifatkan sebagai panjang dan mendalam, khususnya melibatkan peranan sebagai pemimpin muda serta hala tuju politik yang ingin diteruskan. Sepanjang tempoh saya bersama Amanah, saya berusaha untuk menyalurkan ataupun memberikan sumbangan saya, membukukan suara anak muda serta mendekati masyarakat. Namun begitu, melalui pelbagai inisiatif, saya melihat terdapat jurang yang semakin ketara antara prinsip perjuangan yang saya pegang dengan pendekatan serta keutamaan semasa dalam landscape politik yang sedang dilalui. Sebagai seorang pemimpin muda, saya percaya bahawa kepimpinan bukan sekadar soal kedudukan, tetapi soal keberanian untuk kekal berpegang kepada prinsip integriti dan tanggungjawab terhadap rakyat, katanya. Selain mengetahui Pemuda Amanah Perlis, dia terus memegang beberapa peranan lain termasuk Biro Ketua Pemuda Amanah Kangar serta Ketua Biro Kesihatan Pemuda Amanah Nasional Selangor. Now, kita pelik tuan-tuan, bagaimana dalam keadaan parti pemerintah, benda ni untuk siapa yang ikut lama politik lah, dia tahulah. Siapa yang berada dalam politik lama, amat sukar untuk kita nak dengar. Contoh kalau BN dulu memerintah, apa Solong kan, amat sukar untuk kita nak dengar ketua pemudanya keluar parti kan, pimpinan dia melucut keluar daripada parti, letak jawatan dan sebagainya. Benda yang agak sukar tau, terutama kalau masa dia tengah memerintah. Tapi di bawah Pakatan Harapan ni ialah kalau PKR tu satu cerita, sekarang Amanah pula berlaku demikian, tuan-tuan. Now, bila dia menyentuh soal prinsip, I don't know him personally, saya tak kenal dia personally. Bila dia menyentuh soal prinsip, saya faham apa yang dimaksudkan. Dia bukan prinsip, kau tak bagi aku jawatan, kau tak bagi aku kedudukan. Kami semua ada kedudukan, saya pernah ada kedudukan. Kalau kita tengok Pemuda Amanah ni, Pemuda Amanah Perlis ni, dia juga adalah Ketua Pemuda Amanah Kangar serta Biro Kesihatan Pemuda Amanah Nasional. Ini dia ada jawatan. Biro Kesihatan pula tu bawah Dr. Zul. Maksudnya dia ada kedudukan, dia ada peluang kalau dia nak cari keuntungan dia sendiri. Tetapi kita kena faham bahawa kami ni yang masuk ini, saya tak tahu beliau lah, tetapi kami yang masuk ini adalah bermula dengan kami adalah aktivis yang masuk ke dalam parti kerana melihat Parti Keadilan, Pakatan Harapan membawa ruang perjuangan aspirasi apa yang kami nak perjuangkan. Itu yang kami nampak pada peringkat awal Pakatan Harapan. So itu bila orang maki, sebelum ni kau puji kau jilat Anwar Ibrahim. Aku kata aku tak pernah jilat Anwar Ibrahim. Penjilat adalah kalau dia buat salah, dia buat betul, okey dia puji, tak apalah. Tapi kalau dia buat salah pun dia tetap puji. Itu penjilat. Contoh penjilat Najib lah. Kan? Orang UMNO yang mana kalau Najib buat salah dia kata salah, itu tak ada masalah. Itu bukan penjilat, itu hanya penyokong UMNO. Tetapi walaupun Najib itu buat salah, walaupun Najib itu rompak duit negara, walaupun bukti memang kukuh dan sebagainya didapati bersalah, tetap dia kata tidak bersalah, maka itulah penjilat. Sama juga dengan tuan-tuan yang menyokong Anwar Ibrahim, menyokong PKR. Kita kata korporat mafia itu benar, Farhash itu benar, Ramanan itu benar. Kita mengatakan bahawa perlu dilakukan RCI, perlu ada SPRM. Bukan kita kata Anwar Ibrahim kata 2022. Tetapi sebahagian daripada kamu tetap mempertahankan benda itu, maka kamulah penjilat. Kami tak pertahankan, kami lawan. Arti kata kami bukan penjilat. So yang penjilat adalah kamu. The moment dia benar, kamu pertahankan, itu adalah orang yang mempertahankan kebenaran. The moment dia salah, kita kritik,
kita lawan dia kalau dia tak nak dengar kritikan kita. Kalau dia menentang kita, maka di situ kita bukan penjilat. Di situ kita adalah aktivis dan pejuang yang sebenar. Soalan saya, tuan-tuan berada di mana? Adakah tuan-tuan penjilat ataupun tuan-tuan adalah pejuang dan aktivis yang sebenar? #RR, tuan-tuan. Real Reform. Kita adalah real reformist. Kita adalah the real reformist. Membawa saya kepada kerajaan negeri Sembilan sekarang ini. Satu kenyataan daripada YB Aminuddin mengatakan, Aminuddin tegas teruskan pentadbiran meskipun kerajaan minoriti. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin menegaskan pentadbiran negeri akan diteruskan seperti biasa meskipun kerajaan pimpinannya kini berada dalam kedudukan minoriti. Selagi tiada keputusan lain dibuat mengikut lunas perundangan dan perlembagaan negeri, katanya. Beliau berkata di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Mukris turut menitahkan mesyuarat Exco diteruskan hari ini dengan memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat dan kelangsungan pentadbiran negeri. Nasihat Tuanku Mukris pagi tadi, teruskan mesyuarat. Pastikan kemeluk pentadbiran tidak mengganggu urusan dan menyelesaikan masalah rakyat. Negeri terus bergerak ke hadapan, katanya. So, tidak ada masalah di Negeri Sembilan sekarang ini untuk meneruskan perkara tersebut. Maknanya dia masih lagi run as usual. Tidak ada parti yang mendakwa bahawa mereka telah mengambil alih kerajaan lah. Kemudian mesyuarat Exco Negeri Sembilan berlangsung tanpa Barisan Nasional. Mesyuarat Agung Negeri Sembilan berlangsung seperti biasa meskipun tanpa Exco dari UMNO. BN telah meletak jawatan susulan pelantikan sokongan 14 adun UMNO terhadap Menteri Besar Aminuddin. Ketika ditemui pada sidang media mesyuarat lepas, Aminuddin yang kini meneruskan tugas berkata dia hanya menunggu arah lanjut daripada pucuk pimpinan partinya. Okey. So dalam masa yang sama, ni Barisan Nasional pula mengeluarkan kenyataan. Dia mengatakan Jalaluddin menafikan 4 adun UMNO akan sertai kerajaan minoriti. Baru-baru ini semalam ke hari ini kan, ada wartawan tanya, ada ke MB dengar bahawa ada ada orang UMNO yang dikatakan akan U-turn dan menyertai kerajaan minoriti ni. So MB kata dia tak dengar lah tentang perkara tersebut. So nama Jalaluddin ni adalah antara adun nama yang dicadangkan untuk menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan menggantikan YB Amin lah. Jadi dia membuat kenyataan bahawa Jalaluddin nafi 4 adun UMNO akan sertai kerajaan minoriti. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin alias, menafikan spekulasi yang mengatakan ada adun parti mereka membuat pusingan U-turn. Jalaluddin menyifatkan laporan media, kononnya 4 adun berkenaan akan dilantik menjadi Exco sebagai palsu. Semuanya kekal dan kukuh tak berubah, katanya. Terdahulu Sinar Harian melaporkan spekulasi 4 adun UMNO membuat pusingan U. Antaranya adun Lenggeng, Muhammad Asnam, Muhammad Amin, dan juga timbalan di Pertuan Negeri Sembilan, adun Jeram Padang Muhammad Zaidi, adun Seri Menanti Muhammad Sufian turut dikaitkan. Bagaimanapun Muhammad Asnam dan Zaidi menafikan spekulasi berkenaan. Sebagai ahli UMNO, segala keputusan adalah mengikut saluran parti dan bukannya keputusan individu. Menarik bila dia kata segala keputusan adalah mengikut saluran parti dan bukan individu. So soalan saya adalah, adakah penarikan diri mereka daripada kerajaan Negeri Sembilan ini mengikut saluran parti, maknanya pusat, bukan negeri pusat, atau mereka bertindak secara peribadi mereka sendiri saja? Soalan ini masih tidak dijawab oleh Zahid sampai sekarang. This is a question yang masih lagi tidak dijawab oleh Zahid sampai sekarang. Dan adun Dewan Undangan Negeri Sembilan ditunda dan dikatakan maksimum dia boleh tunda sehingga 6 bulan, macam Perlis lah sekarang ditunda. So di krisis Negeri Sembilan, UMNO tolak penangguhan 6 bulan, tuntut sidang khas Dewan Undangan Negeri. UMNO Negeri Sembilan mendesak agar satu sidang khas Dewan Undangan Negeri diadakan pada kadar segera bagi menamatkan ketidaktentuan politik yang sedang melanda pentadbiran negeri ini. Pengerusi Badan Perhubungan Jalaluddin alias berkata adalah dikuatiri akan wujud ketidaktentuan dalam pentadbiran jika DUN ditangguh dalam tempoh 6 bulan seperti dimaklumkan. Menurutnya, tempoh yang terlalu lama hanya akan mengundang ketidakstabilan dan menjejaskan kelancaran, katanya. Jika mereka bertahan sehingga 6 bulan, iaitu menangguh sidang DUN, kerajaan akan diurus dalam keadaan tidak stabil dan pelbagai masalah akan timbul, sekaligus dikuatiri akan mewujudkan ketidaktentuan dalam pentadbiran kerajaan negeri. Malah kesan daripada itu berkemungkinan akan membuka ruang kepada pelbagai masalah baru. Nah, soalan kita, siapa yang menimbulkan masalah ini? UMNO sedar bahawa perkara ini akan menimbulkan masalah kepada rakyat Negeri Sembilan terutamanya. Tetapi kenapa mereka masih nak melakukan sedemikian? Itu soalan kita. Zahid tiba-tiba hari ini menyalahkan Perikatan Nasional kerana berlakunya krisis ini. Sedangkan tebuk atap ini dibuat oleh Barisan Nasional, dibuat oleh UMNO. Tuan-tuan, saya kata dahulu nature Barisan Nasional UMNO dia takkan nak dapat kekal dengan DAP. Dia takkan dapat kekal dengan PKR. Saya dah cakap dulu awal dah.
Tapi ramai mentertawakan saya. Ramai mengatakan saya ni tak betul. Ramai menuduh saya ni, apa orang kata, tidak ikhlas lah, menuduh saya ni macam-macam dan sebagainya. Sekarang korang jilat lah. Gaduh lah dengan orang UMNO tu. Kan? Saitro UMNO gaduh lah dengan ceplos-ceplos PAS. Gaduh lah. Macam-macam UMNO gaduh sekarang ini. Dengan ceplos-ceplos Pakatan Harapan. Bukan PAS, sorry. Pakatan Harapan gaduh lah. Kan? Korang gaduh tak dengan isu ni? Sebab KJ dah bakar tau. KJ kata tebuk atap. Sebab Anwar kata ini adalah tebuk atap. PH kata ini adalah tebuk atap. KJ ungkit balik cubaan Anwar pada 2008. Jatuhkan kerajaan. Khairi membijas pengkritik PKR yang mengutuk tindakan UMNO Negeri Sembilan. Menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar. Sama mengingatkan mereka tentang percubaan 16 September 2008 untuk mengguling kerajaan persekutuan. Dalam beberapa siri catatan di Insta, bekas ahli parlimen Rembau itu mencabar mereka yang menuduh UMNO membandingkan dengan percubaan Anwar yang merupakan ketua pembangkang. Ramai orang berfikiran cetek dalam PH menyerang UMNO kerana bersifat oportunis dan menjadi penyebar politik pintu belakang tebuk atap dalam memanfaatkan krisis untuk melancarkan rampasan kuasa. Kalau kita fikir, ya betul, memang Anwar Ibrahim ada cuba buat tetapi gagal pada waktu itu. Pada tahun 2008, bapa mertua dia jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Tetapi cubaan UMNO berjaya. UMNO adalah kerajaan yang memang banyak tebuk atap, tuan-tuan. Termasuklah kerajaan PH 2020, PH 1.0 lah. Pada masa itu Azmin memang berunding dengan orang UMNO. Bersatu memang berunding dengan orang UMNO untuk membentuk kerajaan pada waktu itu. Ada satu laporan berita, saya ingat lagi. Ada 5 orang ahli UMNO, ahli MP ke, tak ingatlah, ahli parlimen ke apa ke, pimpinan UMNO ke siapa ke, yang berjumpa dengan Azmin di kediaman beliau. Pada waktu sebelum COVID, pada ujung Februari macam tu. Wartawan ada menyiarkan berita tersebut. Akhirnya kerajaan tumbang. Tonton apa yang berjadi di Perak. Kan? Di Perak kerajaan Niza. Di Perak kerajaan Peja. 3 kali dah. Kemudian masuk pula yang ini. Di Kedah berlakon macam. Di Kedah PAS lah. Tapi ialah still kerjasama dengan BN juga pada waktu itu. Kan? Kita lihat pula kerajaan seperti di apa orang kata, Negeri Sembilan ini. Tetapi cubaan ini nampaknya gagal, tuan-tuan. Kerana, yelah, bak kata Rafizi tadi, unintended consequences kan. Kerana cubaan ini adalah cubaan untuk menjatuhkan Yang di-Pertuan Besar Tengku Mukhriz. Saya kata agak pelik, agak odd, agak janggal, awkward lah. Bila orang yang cuba dijatuhkan itu tak jatuh, kerajaan negeri tak jatuh, tiba-tiba UMNO nak jadi play hero konon untuk adat dan sebagainya. Kalau dia pun jadi kerajaan nanti, dia kena menghadap Tengku Mukhriz. Dia kena menghadap Tengku Mukhriz. Hari ini berita menyatakan bahawa ada perjumpaan di kalangan apa orang kata, di kalangan undang di kalangan undang di Negeri Sembilan. Undang Negeri Sembilan, Tengku Besar Tampin dan Datuk Syabana sekali lagi bersidang. Undang yang 4, Tengku Besar Tampin, Tengku Syabana sekali lagi mengadakan pertemuan, dipercayai membincangkan perkembangan teknik krisis yang semakin meruncing. Pertemuan berlangsung di Balai Undang Luak Sungai Ujong sekitar 3.30 petang, sekaligus menimbulkan pelbagai spekulasi termasuk hala tuju konflik berkenaan. Tokoh adat yang hadir termasuk 4 undang, iaitu Datuk Kelana Petra Mubarak Dohak, Sungai Ujong, Datuk Mendika Menteri Akhirul Zaman Ma'ruf Mat Rashad Jelebu, Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Muhammad Abdullah Johor, serta Datuk Sidia Rahman Abdul Rahim Yassin Rembau. Turut serta ialah Tengku Said Razman, Tengku Said Idrus Al-Qadri dan Baharudin Abdul Khalid. Dan di dalam tokoh yang hadir ini, Datuk Kelana Petra Mubarak Dohak Sungai Ujong ni dikatakan sudah dilucutkan jawatan sebagai undang. Jadi jadi di situ dilihat agak janggal apabila beliau dikata berada di dalam pertemuan tersebut. Tetapi pertemuan tersebut tidak membawa kepada apa-apa konklusi, tidak ada membawa kepada apa-apa konklusi atau membawa kepada apa-apa ketetapan. Saya terbaca ada satu kenyataan dalam surat khabar ini, dia kata bahawa the best way, satu langkah yang terbaik sebenarnya adalah untuk kerajaan negeri membawa perkara ini ataupun undang membawa perkara ini ke mahkamah. For me, macam saya kata hari itulah, menurut penganalisa, langkah terbaik sebenarnya adalah membawa perkara ini ke mahkamah. That is the best method sebenarnya untuk kita nak buat perkara ini. Kalau kita betul-betul nak selesaikan masalah ini, undang kena bawa perkara ini ke mahkamah.
Kalau perkara ini tidak dibawa ke mahkamah, maka dia akan berlarutan dan tidak akan ada jalan penyelesaian. Kan? Tidak akan ada jumpa jalan penyelesaian. Sebab itu kita penting untuk kita fahami tentang perkara ini. Okay? Alright, so tuan-tuan, itulah antara kemelut yang melanda dalam Negeri Sembilan. Dah beberapa hari ni memang tak ada. So, boleh tak mereka bersidang Is? Boleh. Tetapi macam saya katalah, dia akan menghadapi kesukaran untuk nak buat, apa panggil saya, untuk mereka nak, what do you call that? Untuk mereka nak membuat undang-undang, nak menggubal sebarang undang-undang sebab dia tak ada majoriti. Dan Dewan Undangan Negeri kalau tidak dibuat akan jadi masalah. Cuma, bila BN kata dia nak buat sidang Dun Has, sidang Dun Has untuk apa? Adakah untuk mengundi siapa, apa orang kata, kerajaan majoriti atau bagaimana? Ada satu kaedah lah yang tuanku boleh gunakan, iaitu terus melantik macam kerajaan minoriti sekarang ini. Dan sekarang ini adalah untuk mereka, apa orang kata, kerajaan Pakatan Harapan berbincang dengan sesiapa yang mahu menyertai. Cuma sekarang ni stalemate lah. Kita tak tahu PN nak menyertai atau tidak. BN obviously dia tak nak menyertai lah. Okay, so kita tengok keadaan sekarang ini macam mana.